guys, welcome back. Kita buat kerja gila weh. Kita tiba-tiba lah nak pergi bercamping pula. Nak pergi camping nak reda-reda. Tiba-tiba nak pergi camping tu esok. Kat mana? Tunggu esok. Ya, kita nak pergi beli barang. Kita nak masak-masak. Okay, barang pun stay tune kita akan beli apa. Ya, nanti korang tengoklah kita nak masak apa. Nanti korang boleh teka-teka. A few moments later. Cuba teka I beli apa? I beli kelapa laut shake. Okay. Sebab taklah, dia taklah sedap sangat, tapi rasa terngiang-ngiang. Biji-biji tu apa? Telur katak. So, kita akan cari barang-barang untuk masak esok. Besarnya apa ni? Mana? Belakang. First clue. Lagi? Lagi. Kena minta kot. Marian nak sekilo je. Nak sekilo lah. Potong Shabu-shabu. Alamak, dah tercakap. Alamak. Terkantoi. Ada yang dah ready made, tapi yang ready made tu mahal weh. Okay. So kalau korang nak makan shabu-shabu, korang boleh beli daging dekat Rosham Mart. RM23 only sekilo. Ya, lepas tu orang potong. Tapi jangan beli dah siap sebab dah siap mahal sikit. Tu kan kita punya trolley. Boleh makan dua hari weh. So kita akan cari barang koktel. Kau ada centre kot tadi? Besar sangat. Besar sangat weh. Yes. Big. So next untuk air kita akan buat koktel. Ini sebuah buahan. Tak. Original Malaysia. Mak suka je. Aku nak mangga. Mangga. Tahan tak? Kita akan beli buah untuk koktel. Tapi sebiji-sebiji je. Mangga. Oh ni. So, pair satu. Satu. Mangga. Busy lah Shi. Isi dah. Ya, mau apa? Tahu mangga mana yang sedap? A few moments later. Dia beli mangga sebab tak tahu which mangga. Banyak sangat. Mangga, naga. Ya. Dah. Dah timbang. So, kita nak bayar. Ambil trolley yang besar. Barang ni simple. As we're done buying stuff, tapi ada certain barang yang kita kena beli dekat kedai Aceh sebab dekat Rosham Mart dia terlalu besar and banyak. Since kita orang kan nak makan 2 orang je. So kita kenalah pergi ke kedai Aceh. Aceh for life. Boleh sekilo. So kita akan pergi kedai Aceh dan kita akan balik. Kita akan kumpul tenaga. Berapa nak gerak? 6.30. Kita tengok kita akan sembang ke tidak pukul 6.30. Sumpah tak kelakar. Sekarang dah pukul 6.37 and chat Alia masih 1 tip.
Saya try chat mak dia juga, tapi mak dia pun wanti. What should I do? Kena scam ke? Kita call biasa. Semalam ada cakap dia excited. Hari ni dia scam Nisa. Berapa nak gerak? 6.30. Kita tengok kita akan sembang ke tidak pukul 6.30 tu. Kita tengok siapa yang sembang. I don't know guys. The number you have dialed is not reachable. Thank you. Oh my god. The number you have A few moments later. Saya nak call mak dia. Takutlah, takutlah nak call banyak kali kan. Okay, sekarang cuba korang cakap dengan Nisa macam mana saya nak reach Alia. It's already 6:39. Patut kan saya tidur. How dare you? Sekarang dah pukul 6.43. Nisa dah try contact Alia tapi wanti. Saya tak tahu Nisa kena buat apa sekarang. I don't know. Tapi kita try call biasa Hello. Assalamualaikum. Yeah. Kasihan. Kau prank aku ke? Kita jadi bagi surprise rumah Ha? Mak aku baru kerja. Aku call mak kau tau. Kau dah siap weh? Aku dah lama dah siap. Weh. Okay. Aku janji nak mandi. Okay. Tak payah mandi. Kita nak masuk sungai. Siap-siap je. Jangan mula aku berpetai tau. Bye. Laju tau. Okay, 10 minit. Okay. Oh my god. Oh my god. I don't know. Dah tak cakap apa weh. Nisa macam terkesima. One eternity later. Tapi sekarang kita ada mission. Kita kena beli ais. Dan Aku pun buat sebab. Aku nak ulang. Aku dah malas nak cari ais. beli kat sana je lah macam tu. Ada ke kedai? Ada tu. Aku yakin. InsyaAllah. Tapi kita kena beli nasi lemak juga. Aku tak berseling makan ni. Macam mana Kita kena cari asbak asbak pula. Kita kena beli ais nanti kat sana dengan beli nasi lemak lah mana-mana. Kita gamble je, okay? Kita pakai firasat. Kalau kedai ni nampak sedap, kita berhenti. Nampak sedap Okay? Hi guys. Guys, finally kita dah dekat semuanya. Baru kita jumpa kedai nasi lemak. Dan sekarang kita tengah beratur untuk membeli nasi lemak dan sarapan pagi sebab tak beli breakfast. Tapi bisa suasana sebab ada dekat kereta. So kita tengok ada apa kat sini. A few moments later. Dah beli nasi lemak. Aku tak beli nasi kerabu sebab hari ni hari Khamis. Gerah je. Lepas Sungai Lui. Kemana-mana je lah always ni bawa. Jauh rupanya pondok alumni ni. So kita buka lagu Sungai Lui untuk vibing dalam Sungai Lui. Macam di Sungai Lui. Ini yang ku inginkan tak pun hanya mengejar dunia semata-mata. Ku harap kau masih percaya. Weh, warung 3 jam nama dia. Lagi 12 minit lagi guys, kita sampai. Ya ke? Ya Allah Nisa sumpah dah pening gila dalam jalan ni. Sebab dia sangatlah berlekuk-lekuk. Tak muntah aku. Klasik, ni tu yang klasik campsite tu. Dia ada klasik campsite, nature campsite. Macam mana orang yang tinggal hulu langit ni? Jauh ni dengan Betropan langsung tak ada orang. Klinik pun tak nampak. Klinik ni kalau sakit ni kan tak payah lagi klinik makan dulu baik. Kenapa dah buat banyak-banyak Ku inginkan apapun hanya mengejar dunia semata-mata. Ku harap kau masih percaya. Tanya
few moments later. Guys, we are arrived at Kita orang dah sampai dekat Pondok Alumni. Yeah. Surprisingly, ayah ni cantik sangat. Dia Lepas cantik tu, gila weh. tak ada orang. Adalah Allah. gang of girls juga. Tapi tak ramai. So After along jalan yang berliku-liku, apa yang pening. it's worth it. Sangat cantik guys. Jom kita tunjuk. Kita nak angkat barang dulu, okay? Bye. Guys, kita dah sampai. Ya Allah, tadi jalan sangatlah ke dalam hutan, lekang-lengkuk. Sumpah ni siapa ni nak muntah weh. Misal nak muntah, Alia nak terberak tapi tak ada tempat nak stop. So, tempat ni sangatlah worth it dengan kita punya perjalanan yang berliku-liku. Very tenang gila. Sekejap, korang tengok ni. This is what kita pergi depan Nisa. Lepas tu dekat sini kita boleh rent gazebo, pondok dengan kemah macam ni. Ada tempat duduk. Kemah macam ni dalam RM35 something. Okey lah. Ada tandas, ada semua benda. So ada masih di tandas sedang memerut. Misal tengah menikmati cuaca, pemandangan, air. Siapa nak mandi? Bestnya. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berreaksi. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk teman. Guys, kita nak makan nasi lemak. Hari ini guys. This is literally our dream. Ya, best sangat weh. Melambat. Makan tepi sungai. Guys, kita akan makan nasi lemak. Tepi sungai. Kita beli nasi lemak telur. Ya. I love nasi lemak telur rebus. Tadi nasi lemak ni beratur panjang. So, I expect more. Kau tengok ni banyak. Dekat sini tak ada line ni. Kau nak ke? Ada miau. Nampak ke? Nampak. Dah habis dah. You want more? Masak ayam. Sekejap. Takutlah dah laju. As we done breakfast. Done. Sebab nak mandi. Nak celup kaki. Ya. Lewati masa-masa yang berreaksi. A few moments later. Guys, kita orang dah mandi, dah basah.
menu kita pada hari ini. First, kita akan bakar kambing. Kambing tu, kita akan buat cocktail. Dan kita akan buat shabu-shabu. Nyam. Nyam. Jangan buang sampah merata-rata, okey? Nyam. Banyak tu beli macam makan 10 orang. Okay. InsyaAllah, aku calon mantu terbaik mamamu. Boleh tak nak masukkan ni? Boleh? Yang ni dah sepotong kat rumah. Ice cream pistachio. Zinda. Tahu ke? Boleh berlantun. Alhamdulillah. Okey, potong. Jual. Jual. Ha? Aku makan dulu. Boleh? Isteri Mithali. Weh, tengoklah view mahalnya. Potong buah pun mahal. Oh my god. Sukalah Shi masak. Banyak masa sekolah rendah kita buat salad buah. Masa kerja Islam. Saya ingatlah. Orang dulu Islam. Kita orang dulu kan memang daripada sekolah rendah dah masuk pertandingan masak-masak dia, kita orang buat Weh, kita Sandwich. orang Johan weh, Master Chef. Master Chef untuk apa Doktor baca muda. dia, Doktor Muda peringkat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tau. Tapi sayangnya tak ada sampai kebangsaan. Lepas tu menang dapat periuk Tefal. Weh, lagi Ada. kat rumah aku. Juga aku tak boleh. Juga aku pernah orek. Lagi. Hati-hati. Okay. Now kita nak masak kambing. Kita nak buat sekarang kejap lagi. Lagi lah. Lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku ada buat penyepit. We literally like one too many ago. Okay, ni kambing perap daripada rumah. Memang ada. Nisa kata dia nak beli Parma Western. Saya cakap tak payah. Kat rumah banyak. I don't know. Kat rumah saya pakai tamat. Saya nak hidupkan dia. Hei, awak tak lock lagi lah. Sini. Dah, yeay. Tengok ni api dah hidup. Tak ni balik dia. Okey. Kita pula masak depan muka. Betul. Nah. Boleh termasuk. Dah. Yay, the kambing is done. Okay, now nak masak shabu-shabu pula. Kita akan masak, bukan masak, panaskan je gorden. So, nanti dah bawa kat rumah. And that's it. This is the kuah. Sekarang
And kita tengah tunggu kuah untuk panas. And sementara tu kita nak buat sos untuk sushi yang ni lah. Dalam ni ada daun ketumbar, garlic and chili. Kita dah chop semua dekat rumah. Sekejap, we need sudu. Wait. That we have. Tak banyak. Sebab kita tak ramai tu. Meanwhile, Guys, saya akan beli ais untuk dalam cocktail. Okay, kita sambung. Ada iklan. Kita nak buat sos dia. We have this roasted sesame sauce. And we put it first. Sedapnya. And then we put some, this is chili oil, homemade chili cream. Homemade? Mak aku buat. Wow! Kat rumah ada chili oil. And mix. Wow, it looks so good. This is how you make shabu-shabu at home. Okay. This is how you make shabu-shabu at home, and you can try this recipe. It was so nice. Tiba ada bunyi embut tukul. Entah sampai kapan. Nasi. Guys, this is our food. Ni lagi shabu-shabu yang kita akan masak dalam ni. Celok dalam-dalam. Maya, Apa tak tahu lah. beli? Nak kita buat chopstick. Nak Ni kita beli semalam, okay? beli kat Rashamat. Ya. Minimum 1 kilo. Kita pula makan. You want cocktail? What? This is the shabu-shabu. Tengok. Alah. Kita dah lapar sangat, so kita letak je semua. Yummy. Banyak. Tak tahu lah ni boleh habis ke tak. Kita punya cocktail. Macam ni. Enak banget. Wow, oh my god. Nice, so good. Tengok ni cocktail kita orang. Dia punya nama kita sampai nak asing dragon fruit. Ngada tak nak makan dragon fruit. Berani ke? Dah masak korang. So Sofia kita nak air lagi sikit. Sofia kita jadilah korang. Tak ada mangkuk dah Harry. Untuk kuah kita. Mati terus. Akulah lemah betul lah Mel. So kita orang nak makan dulu, nanti kita sambung buat aktiviti yang seterusnya, okay? Kita orang nak sambung mandi. Kita orang so full, kenyang nak mampus. Rasa nak termuntah. Bisa dah berak. Perut je. Berat-berat lega sikit. So let's go sambung mandi. Jom. one eternity later.